Di antara doa yang sangat mustajab, iaitu doa kepada orang lain dalam keadaan orang lain tidak mengetahuinya. Kita doakan orang tu. Sebagai contoh, saya suka tuan-tuan kalau sebelum saya pergi kerja, saya lalu tuan-tuan, ada gerai-gerai kecil kiri kanan saya jual nasi lemak lah, jual mie lah, jual roti canai lah tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan, bila kita lalu je kita doa, ya Allah, murahkanlah rezeki yang cik ni. Okay, dia berniaga susah bangun-bangun pagi-pagi tuan-tuan. Ada orang tu berniaga buka kabut tu anak kecil duduk kat tepi. Pasal kan? Berniaga tuan-tuan ada budak kecil. Doakan. Doa untuk orang yang tidak mengetahui, kita mendoakannya di antara doa yang sangat-sangat mustajab. Boleh tuan-tuan? Ingat, ketika mana hati kita dalam keadaan Allah, kita tak habislah hari ini, tuan-tuan buat baik. Tuan-tuan bersedekah, tuan-tuan doakan untuk orang lain. Tuan-tuan tengok bagaimana Allah akan menggembirakan kita. Ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Ayat yang ketiga.